company bagi kereta, semua orang dapat kereta yang sama. Kalau awak tak nak kereta yang sama, awak boleh beli kereta yang lagi murah. Kita tak tengok, oh awak pelajaran tinggi, ni abang, ni adik. Ya. Takkan adik dengan abang tu gaji sama. Abang ni dah, bila dia abang saya sebetulnya umur 15 tahun tu, 16 tahun tu dah bekerja dah. Saya lambat masuk, pergi universiti, kerja, kan? So, nak bayar gaji siapa lebih? Ya. Betul ni. Dia experience. Ya. Saya belajar sekolah. Lepas tu kerja kat bank. So, all this is very subjective. And it's family. So, it doesn't matter. More important ni, semua orang bayar sama. So, bayar sama. Company bagi kereta, semua orang dapat kereta yang sama. Kalau awak tak nak kereta yang sama, awak boleh beli kereta yang lagi murah. Boleh beli lagi mahal. Oh, begitu pula? You kena downgrade lah. You tak boleh upgrade. Okay. You tak boleh upgrade. You kata, okay, kalau semua orang dapat Mercedes contohnya, saya nak beli Jaguar lah. Tak boleh. Tak boleh? Tapi kalau beli Camry, up to you lah. Okay. Bukan dia kata, saya tak suka lah. Macam adik saya lah. Adik saya dulu, dia kata, saya tak suka Mercedes ni. Nak tunjuk-tunjuk sangat. Saya ni muda ni. Betul. Dia nak beli Peugeot entah apa. Sports car sikit. Ya. Okay lah. Selagi kereta tu murah daripada ni lah. Itu konsepnya. Because kita tak nak this kind of thing. Oh, nanti actually adik-beradik senang kira. Takut isteri pula tambah. Kenapa adik boleh macam ni? Ni awak ni kan abang. So we don't want all this kind of unnecessary issues. So senang. Okay, kalau company bayar. Kalau duit awak sendiri, awak nak beli apa, belilah. Rumah, beli sendiri. So, adik saya duduk banglo besar. Saya duduk kat kondo kecil. Abang saya suka double story terrace. Double story, memang double story terrace abang saya ni. Tapi dia kata, saya suka. Saya berdua aja. Yalah. Nak duduk banglo buat apa? Naik tangga pun susah. Kan? So, it's better that way. So, you spend your own money on what you want to do.